Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ni kita nak pergi Mengai. Oh, hari ni kita nak pergi Mengai Wah Jambatan Pulau Pinang. Okey. Oh, gila hari ni hari Sabtu lah. Oh, hari ni kita nak pergi Mengai lagi. 1 Januari. Yalah. Hari ni kita ni kali kedua lah kita turun Jambatan Pulau Pinang ni. Kita tengok ikan bawah dah insya-Allah. Okey, kita naik ke JT Pak Hashim kita. No. Ni kita beli nasi lemak. Saya beli kuih. Ni balas jom. Ha? Okey, tu dia hasil kita. Okey, dapat. Okey, bos. Sekarang dah apa? Sekarang dah pukul 11.30 lah. Okey, 11.30. Tadi kita dah 24 dah. Tak dapat apa. Lepas tu lah. Tak apa lah, nanti kita pergi lama je. Okey, ni sampai ambil kita tahan koyan bawah. Letak root bawah ni, udang hidup tahan koyan ke belakang tu. Jaga kita usaha apa yang ada ni. Ni buat saya butuh ni nasi umpan kopek. Okey lah. Oh, boleh noi. Jadilah berumpan koyan. Ikan limba kita perlu lama. Kita lama mati. Kita lama. Okey. Muka gasak besar-besar bas. Oh, gasak. Nak beritahu. Macam sangkut ke apa beri? Oh, pakai belucak ah. Kalau sumpah. Tak baik. Aduh. Dah mengatur jatuh. Oh, sangkut ke itu ah. Jam. Okey. Suasana pukul 2.30 petang lah tu. Ni 2.30 petang ni. Aduh, okey semayang. Sebelah ni orang buat kerja lah. Okey, sekarang ni kita berada di yang limau. Limau perai lah. Ini pun jam belum. Macam kata.
ikan selar kuning. Okay, dah. Oh, tu besar. Ya Allah. Patut dia makan umpan tak lekat. Oh, mampak besar ni. Belum kau. Bola sama besar. Sudah mati lama dah. Mati tu. Oh tu, akhirnya dapat pun. Belum kat patut ringgit besar tu kau. Ni. Dia bilang kena 50 ringgit ni.